Politik dalam Malaysia ni memang dah rosak, terutamanya politik Melayu. Agensi-agensi kerajaan rosak, punah rana habis. Suruh jaga negara, apa yang dia buat kan? Menterkedara rasuah, barwa. Kalau bercakap, dialah yang nak perjuangkan hak orang Melayu, dialah yang nak perjuangkan hak Islam, dialah yang nak mempertahankan negara ni. Kalau bercakap lah, berkempen, bila dapat kuasa apa yang dia buat? Haram jadah. Jaga bangsa. Bangsa semua jadi penagih dadah. Bangsa jadi kaki judi. Bangsa jadi miskin. Papa kedana, tak ada harta. Berjuta-juta orang ada rekod lampau, kau tak benarkan kerja. Kau bawa masuk warga asing. Sebab apa? Sebab dekat warga asing tu komisen dia lumayan, babe. Ratus juta boleh kutip. Kalau dapat pada kerajaan, boleh sampai pada rakyat. Ini masuk poket sendiri. Tanam reserve Melayu, kau rembat. Kongsi ahli politik, kongsi dengan agensi kerajaan, pergi bagi dekat Type C. Lepas tu kononnya kau perjuangkanlah bangsa kau ni. Aku nak maki je. Kerja sama 2 ekor kumpulan ni, pergi cari developer. Kan, developer dah jumpa, kau pergi cari tanah-tanah orang Melayu ni, tanah reserve dah habis dah. Kerajaan dulu dah ganap kan. Kan, yang kau sekarang ni, yang mana kau boleh rembat, kau rembat. Kan, orang Melayu punya tanah, kan pun kau sabat. Berniaga dengan harta rakyat. Suruh cari duit kat luar negara, kau tak tahu cari duit, kau gadaikan orang Melayu punya harta. Memang dah tak boleh pakai dah politik kita ni lah. Betul-betul yang ada 222 orang dengan kroni-kroni dia perlu disingkirkan. Selagi diorang berkuasa, kau tak payah mimpi lah yang kau Melayu ni akan ada satu kehidupan yang selesa. Apa yang kau mimpikan, makan modal.